Nak mula melabur dalam hartanah tapi banyak halangan? Jangan risau. Hari ini, saya akan kongsikan 3 cara mudah untuk menghilangkan rintangan dalam pelaburan hartanah. Ramai yang rasa tak cukup modal untuk membeli hartanah. Penyelesaiannya, guna skim pembiayaan seperti LPPSA, guna KWSP, atau cari rakan kongsi untuk kongsi modal. Pinjaman ditolak kerana skor kredit rendah. Pastikan anda bayar hutang tepat pada masanya, kurangkan penggunaan kad kredit, dan elakkan terlalu banyak permohonan pinjaman serentak. Takut rugi? Jangan melabur tanpa ilmu. Hadiri seminar hartanah, ikut mentor berpengalaman, dan buat kajian tentang lokasi serta nilai pasaran sebelum membeli. Jadi, tak ada alasan untuk tak mula melabur. Hilangkan rintangan dengan strategi yang betul. Jangan lupa like, share, dan follow untuk lebih banyak tips hartanah. Ada soalan atau topik yang anda nak tahu? Komen di bawah. Jumpa lagi di video seterusnya.